Baru-baru ini, pengaruh media sosial dan juga anak kepada pelakon Azhar Sulaiman, kasih Iris Leona atau Leona, secara terbuka menyatakan hasratnya untuk menjalani pembedahan mengecilkan saiz payudara. Menerusi satu sesi siaran langsung di TikTok, Leona mendedahkan bahawa saiz payudaranya bukan sahaja menyebabkan ketidakselesaan fizikal termasuk sakit belakang yang berpanjangan, malah turut menjejaskan keyakinan diri dari aspek penampilan. Leona berkata dirinya sering terpaksa mengenakan pakaian bersaiz lebih besar daripada saiz sebenar tubuhnya semata-mata untuk menyesuaikan dengan bahagian dada yang menonjol sehingga membuatkan dirinya kelihatan lebih berisi walaupun hakikatnya tidak begitu. Leona turut mendedahkan bahawa dirinya menjadi sasaran buli cyber terutama daripada segelintir lelaki yang meninggalkan komen bersifat seksual di ruangan media sosialnya. Malah sebelum ini, seorang individu yang dipercayai menggunakan identiti palsu didakwa meninggalkan komen berbau lucah mengenai bentuk tubuhnya dan membuatkan Leona tampil bersuara. Menurutnya, rasa tidak selesa, sakit belakang berterusan dan tekanan mental akibat penilaian orang luar menjadi faktor utama yang mendorongnya membuat keputusan untuk melakukan pembedahan tersebut. Dalam pada itu, Leona juga tidak mahu terus menanggung penderitaan hanya kerana takut akan stigma atau pandangan masyarakat terhadap pembedahan kosmetik yang sering dianggap sebagai jalan pintas untuk kelihatan cantik. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan segala urusan Leona dipermudahkan.